Hai Koma. Selamat malam Koma. Apa khabar orang Ipoh, orang Perak dan seluruh yang menonton kita pada malam ini? Ya, food hunting at Ipoh. Yap. Kami kembali bersama menerjah tempat-tempat yang menarik di sekitar Ipoh. Ya, kami akan kongsikan tempat-tempat yang makan yang best, tempat-tempat jalan yang best. Ada kat Ipoh ni Koma. Jadi Koma kena tengok apa yang kita nak bawakan untuk malam ini. Aja benar. Dan malam ni kami nak bawa anda kita ke Uptown Ipoh. Ipoh Night Market. Jadi apa tunggu lagi? Kita Mula tengok apa yang best. Tengok apa yang best. Come on. Okey, kita pun dah jalan-jalan Mim. Yep. Jadi macam-macam ada. Oi, kalau dia tengok kan, kau boleh beli souvenir, kau boleh tengok makanan, urut kaki pun ada, Pakaian. macam-macam ada dekat sini dekat Ipoh Night Market ni. Jadi jangan lupa untuk datang dan tibalah masanya. Ya, kita Jalan-jalan dah lapar Mim. lapor lah Koma kan. Jadi menu-menu yang ada kat sini semuanya sedap-sedap. Ini kita tengok menu-menu yang ada dalam Ipoh Night Market ni Koma. Wah, ni antara menu yang ada lah. Yang kira orang datang mesti wajib. Kena cubalah. Kena Ini cubalah. antara yang ada yang Koma kena cuba bila masuk kat Ipoh ni. Benar. Tambah datang ke Ipoh Night Market ni. Aja benar. Dan kat sini kalau kita nak kabarkan, kita ada beberapa menu. Ya. Antaranya kita ada nasi kaumor. Ya. Nak makan apa? Ini kita jangan sabar, jangan gelojoh sangat. Jangan gelojoh sangat. Okey. Kalau kita boleh ceritakan nasi kaumor ni nasi Thailand. Kau Thailand not? Daripada Siam lah. Okey, jadi kalau kita tengok ayam dia, ni macam ayam percik bro. Ayam percik. Ayam goreng ah? Yelah macam, tapi tengok disalut dengan hitamnya, dengan penuh rempah. Ya. Dengan hirisan-hirisan yang cukup menggaringkan ayam tersebut. Dan juga kita ada nasi macam nasi minyak. Itulah, ni dah nasi komuk kan. Dia rasa dia macam rempah-rempah sikit rasa kot. Mika tahu. Pernah rasa? Pernah beli. Nasi kaumor. Ini sedap. Ni antara yang Koma kena rasa. Memang padunya ni. Dan juga antara lain yang suka orang datang kat sini, kalau kena sini mesti kena cuba ni. Daripada Thai Seafood Grill. Dekat sini lah. Koma kena datang dekat sini. Kita ada ni bro, tengok ni. Apa nama ni? Apa dia bro? Ni. Orang nak panggil apa aku tak tahu ni. Apa dia? Tiram weh, tiram. Lepas tu ada satu lagi ni. Apa dia tu? Ini aku tak tahu. Apa tu? Sumbu sudu. Sejenis mengkuang. Sejenis kerang lah kata kan, kerang dah kita sejenis juga rumput ada. laut. Kerang rebus kat sini. Okey, dan juga yang paling sempoi kat sini kita ada cokotiao Ewah Sayang. Kat Kalau sini makan tengok. rasa nak sayang. Tengok dengan cara menggorengnya ala-ala hangit. Ya. Mesti apabila masuk ke dalam mulut, kita akan terasa ataupun kita akan rasa feel chef tengah bakar ataupun tengah masak cokotiao ni. Macam terbaik. Mika boleh mikir. Jauh teman. Okey, dan juga kita ada yang kalau sukakan makanan western, inilah chicken tender kita ada dekat sini. Kau kena cuba, kau tengok ni. Woi, tak sabar nak makan ni. Aku paling suka ni, bro. Kita tak ada sos yang banyak dekat sini juga. Kau boleh dip dekat sini. Dan kita ada banyak lagi makanan. Antaranya kita ada Japanese ramen, bro. Makanan Jepun pun ada. Yang sukakan makanan-makanan Jepun, Korea, kau boleh cuba. Ini orang panggil apa ni? Ini ada sushi. Bukan, dumpling ke apa? Dumpling, betul. Sahabat saya memang hebat babak makan ni. Okey, dan macam biasa kalau Koma rasa dah panas macam aku ni dah panas ni bro. Ya. Kena makan bisu berada. Betul tu. Jalan-jalan mungkin cuaca panas. Jadi inilah orang kata penyejuk badan. Kak Koma, bisu berada. Tengok. Dekat saya ni yang fresh kita akan cubalah. Okey. Kita ada ayo juga. Kedai ayo Ipoh Night. Besar Koma. Ini kalau seorang pun ingat boleh kongsi 8 orang ni. Tak ni. Biasa dengan Cinggir 2 orang, kita 2 orang. Boleh lah dengan Cinggir. Satu straw. Mana satu straw ni? Satu straw. Tengok airnya padu Koma. Okey, jadi tak nak masa kita pun dah lapar dah ni. Macam-macam ada. Ni kita nak cuba. Siam ada. Kita ada Jepun ada, Western ada. Ini utara memang. Baik. Okey, kita cuba bro. Jadi jadi tengok kami makan. Jom kita mulakan dengan Bismillah. Alright, jadi masa ditunggu pun telah pun tiba. Jadi kita pun nak
melantak. Melantak. Jadi korang tengoklah antara juara-juara yang ada ni kami nak makan, okey? Jadi, kita mulakan dengan Bismillah. Okey, bro. Yang ni dulu kita makan nasi kaumok dulu. Kaumok. Kaumok dulu. Cuba bro. Tengok ni ayam dia. Baberen style. Baberen. Tengok ayam ni kan. Saya makan tau. Bismillah. Macam mana bro? Aduh bro. Aduh tak? Beranguk. Bukan macam tu cara makan dia. Hang kena buka sos ni. Macam tu. Macam siram macam ni. Ayam macam ni. Rasanya ayam ni digoreng dengan cukup sekata lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pula. Rangup. Tak apa bermusyawarah. Semua orang nampak rumah. Macam mana nasi dia? Tak weh. Nasi dia rasa rempah-rempah dia rasa sedap. Okey, ada ni juga kan. Ni mungkin sos dia lah. Campur kat ayam. Kan. Tak pedas bro. Macam wasabi mana? Oh pedas. Pedas bro, pedas. Okey. Seterusnya. Ya. Apa nama dia ni? Cakotiao. Sayang. Jom kita try padu lah. Sedap? Sedap. Sedap bro? Oi. Hey. Oi, chopstick. Hey, Chinese look lah brother. Oi, sikit je nampak. Berkontak katik dengan aku tengok. Tak pedas. Memang boleh dimakan sisi keluarga. Sedap ni. Tumpah je bro. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Terbaik. Ni bro. Mana. Okey. Ini western pula. Western. Dip. Nampak dip. Ini lah. Alright. Okey, kita ada sos dia. Creamy, garlic, Thousand Island, cheese, black pepper. Okey. Tapi dia dah dituang gunakan Korean sauce. Okey. Mana yang tadi bro? Garlic. Garlic hijau kan? Garlic lah. Baik. Masa dia review dah. Dia menyelamat keadaan. Ini apa tu? Creamy. Paling hot. Creamy. Ada daging lah. Ini apa ni? Mantap lah. Tak lah, baru. Bismillah. Apa tu? Ramen ni mana? Cari ramen dia. Mana ramen dia? Ramen aku penuh sangat bro. Mi ramen ni mi macam rebus, mi rebus. Mak mercik. Okey. Si macam. Panjang sangat lah pun. Abang cuba lah. Oh ni rasa ramen. Kita punya social media, Ipoh Night Market. Korang boleh follow update yang terbaru dekat TikTok dan Facebook. Korang datang ramai-ramai ke Ipoh Night Market, cuba permainan baru, makanan baru dan barangan baru. Wah, perut pun dah kenyang. Kami pun dah best jalan-jalan dekat Ipoh Night Market ni. Ya, memang rugi kalau tak datang. Ya. Bukan saja makanan, ada jualan pakaian, cendera hati.
ada go-kart, ada slide, ada macam-macam kat sini. Jadi semua yang berada di Ipoh, di Negeri Perak kita ataupun ada perancangan untuk datang ke Ipoh, kena datang ke Ipoh Night Market Koma. Oi. Gila datang. Memang gila kalau Koma tak datang sini. Hui, tempat pun cantik. Tengok lampu-lampu banyak. Bawa anak-anak, bawa family semua tak ada masalah. Parking ada, tandai ada, semuanya terbaik dekat Ipoh Night Market. Jadi macam biasalah bro, kita akan terus kongsikan tempat-tempat yang best yang ada dekat Ipoh ni nanti. Food hunting at Ipoh. Berada di penghujungnya untuk episod yang kedua, siri yang keempat. Kita jumpa nanti untuk episod dan juga siri-siri yang seterusnya. Kita jumpa lagi di Ipoh Night Market. Bye-bye.